Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwan, salah seorang admin daripada Kembara Ilmu. Saya ada perkembangan penting untuk dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seperti semua sedia maklum, rakaman live program kita yang sebelum ini dah hilang secara tiba-tiba dalam Facebook group kita. Hilang tanpa sebarang notifikasi daripada pihak Facebook pun. Dan lebih malang lagi, kita punya external hard disk kita yang besar yang kita simpan rakaman kita sebelum-sebelum ini pun rosak juga time ni. Ya, dan sebenarnya kita dah hantar kat kedai untuk buat proses pembelian data pada beberapa minggu yang lepas. Tapi pada minggu ini kita baru dapat result bahawa hanya 20% sahaja dapat diselamatkan. Kita ada dapat dah selamatkan beberapa buah video, dia kita susun kembali memang tak dapat disusun kembali untuk menjadi satu daurah. Memang tak lengkap. Dengan ini saya ingin maklumkan bahawa nak declare siap-siap. Saya tak nak memberikan harapan kepada tuan-tuan dan puan-puan kata insyaAllah kita akan buat, insyaAllah kita buat. Tapi daripada pihak kami tidak dapat lagi pulihkan kita punya video kita. Ini declaration yang kita buat pada hari ini. Selepas kita dapat tahu daripada pihak kedai pun, dia betulkan kita punya rakaman hanya 20% saja siap yang boleh diselamatkan. Jadi ini adalah satu berita yang sangat berat untuk kami sebagai penganjur buat pengumuman ini. Jadi sebab kami tahu tuan-tuan dan puan-puan ni bergantung kepada rakaman tersebut untuk mengkaji apa yang kita dah belajar sebelum ini. Okey. Kita pun mengharapkan jugalah Facebook kita di email untuk dapatkan balik rakaman. Tapi itu kalau ada rezeki adalah kita kat situ. Okey. Cerita dia sebagai tanda mohon maaf beribu-ribu ampun kepada pihak kami. Kami ingin dan juga sebagai tanda penghargaan tuan-tuan dan puan-puan menyokong kita punya program, kami ingin memberikan 40% diskaun kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah kehilangan rakaman-rakaman sebelum ini. Tuan-tuan boleh menikmati diskaun sebanyak 40% untuk program kita pada bulan 12 ni. Di mana pada bulan 12 ni kita akan buat webinar Hikam Kehidupan Kembara Ilmu yang membawa tajuk pada kali ini adalah tajuk Kitab Minhajul Abidin, ringkasan Kitab Minhajul Abidin yang tebal tu, yang menerangkan diterangkan oleh teknik-teknik daripada Imam Ghazali untuk kita menjadi seorang yang berjaya. Ada 7 aqabah rintangan untuk kita untuk menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. 7 rintangan ni akan disyarahkan oleh Baba dalam satu hari insya-Allah, ringkasan. Ringkasan akan disyarahkan oleh Baba sendiri, di mana kita akan bagi 40% diskaun. 40% diskaun ni adalah kos untuk kami tak ambil. Jadi 60% lagi adalah untuk guru-guru kita yang mengajar. Dan inilah sebagai tanda maaf kami yang beribu-ribu ampun, kami tak dapat lagi dah berusaha dah untuk dapatkan kembali kita berakaman, tak dapat. Okey, itu satu. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini start daripada seminar Hikam Kehidupan dan juga webinar Hikam Kehidupan, kita akan simpan kita punya rakaman-rakaman kita ini ke dalam Facebook private group. 1. 2, kita akan simpan backup dalam kita punya Telegram. Kita akan buat Telegram insya-Allah. Telegram private kita akan simpan dalam tu sebagai backup. Dan juga daripada pihak Kembara Ilmu, kita akan buat satu server, kita akan sewa satu server di mana kita akan simpan kita punya data-data tu dalam tu. Kalau hilang juga, admin tak tahu nak kata apa dah. Cerita itu tamam. Okey, alright. Itu sajalah yang admin ingin kongsikan. InsyaAllah kita akan berjumpa pada bulan 12 ni. Kepada siapa yang kehilangan kita punya rakaman kita ni untuk dapatkan diskaun 40% tersebut, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pergi kita punya Facebook private group yang tuan-tuan dan puan-puan dah sertai sebelum ini, dan tengok dekat atas sekali dia tulis kod diskaun untuk Minhajul Abidin sebagai tanda maaf. Jadi kita akan masuk ke situ, tuan-tuan boleh daftar dengan mendapatkan 40% diskaun. Jadi, dan sekali lagi kami ingin memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas kesilapan teknikal ini yang dapat disengajakan disebabkan oleh third party kita. Dan juga inilah yang dapat mampu pihak Kembara Ilmu dapat menggantikan balik apa yang kesilapan teknikal tersebut.
Okey, terima kasih atas kesabaran tuan-tuan dan puan-puan, sokongan dan kepercayaan tuan-tuan dan puan-puan pada kami. InsyaAllah berjumpa kita pada bulan 12 ini. Program webinar Hikam Kehidupan bertajuk Ringkasan Kitab Minhajul Abidin dalam satu hari. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.